Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya yang tak seberapa ni, iaitu channel Toko Malaysia. Okey, jadi memandangkan hari ni saya sangat excited sebabnya saya dapat kedatangan ataupun saya baru dapat packaging yang baru, iaitu figure yang terbaru keluaran daripada Keyplay, guys. Kalau korang pernah ingat ataupun korang pernah tengok video-video saya sebelum ni yang saya review Keyplay Ultraman Blazer, Ultraman Nova dan sebagainya, itu Keyplay yang versi lama, guys. Jadi hari ni ataupun kali ni Keyplay keluarkan versi yang baru, guys. Kalau korang tengok dekat sini, kotak dia baru, semua baru lah. Line up pun semua baru. Okay, nanti kita review kotak dia lebih detail. Cuma saya nak kata ini adalah keluaran terbaru. Dan saya boleh katakan saya ni antara YouTuber ataupun mungkinlah reviewer orang yang pertama dekat Malaysia yang review, guys, figure ni. Okay, kalau korang nak tahu ataupun kalau korang check dekat YouTube, memang jarang lah tengok orang review figure ni. Sedangkan saya pun tak tahu kenapa orang jarang review, sebabnya pada saya figure ni sangat-sangat bagus dan sangat-sangat nice lah, guys. Jadinya kalau korang check dekat YouTube, mungkin korang akan jumpa channel-channel yang daripada China. Tapi kalau daripada Malaysia, mungkin saya lah orang yang pertama. Okay, jadi saya nak claim dia tu. Tak ada, gurau je. Okay, jadi mungkin saya lah orang yang pertama review figure ni. Jadi kalau korang nak tahu, figure ni merupakan line up terbaru lah daripada Keyplay, guys. Okay, kalau sebelum-sebelum ni kita dah pernah review Keyplay, hari ni kita nak review line up terbaru Keyplay. Dan kalau korang tengok thumbnail dekat channel ataupun dekat video kali ni, korang dah tahu dah saya nak review Ultraman apa. Betul, guys, Ultraman kebanggaan orang Malaysia, iaitu Ultraman Reboot. Okay, jadi hari ni saya nak review Ultraman Reboot. Okay, Keyplay yang versi baru ni sebenarnya dia punya style ataupun cara dia punya konsep tu masih sama lah, iaitu blind box. Tapi saya tak beli secara blind box sebabnya pada saya beli blind box ni merugikan je, guys. Daripada korang beli dan bazir duit, baik korang beli je terus figure mana yang korang nak. Dan saya sebenarnya dah lama tunggu saya dah lama tunggu figure ni keluar. Dan memang dah lama dah keluar. Cumanya saya masih tunggu kedai-kedai ataupun shop-shop ataupun toko-toko orang Indonesia kata kan, kedai-kedai yang keluarkan versi yang kita boleh pilih. Korang boleh faham tak? Maksudnya kalau yang versi blind box tu banyak dah jual dekat apps China ataupun dekat apps Taobao kan. Tapi saya tunggu yang versi yang kedai tu kita boleh pilih lah untuk kita pilih figure Ultraman apa, Ultraman Reboot, Ultraman Zero dan sebagainya. Jadi bila saya jumpa ada kedai yang buat macam tu, okay, kedai yang dah kita boleh pilih, kedai yang dah keluarkan figure yang mana kita boleh pilih kita nak Ultraman apa, saya terus beli Ultraman Reboot, guys. Tanpa fikir panjang, saya terus ambil Ultraman Reboot sebabnya saya tak pernah ada figure Ultraman Reboot. Dan Ultraman Reboot ni merupakan Ultraman orang Malaysia lah, Ultraman pertama yang official daripada Suburaya untuk rakyat Malaysia ataupun untuk orang Malaysia, dan merupakan Ultraman pertama yang keluar ketika di series Upin dan Ipin lah. Okay, itu sahajalah untuk cerita panjang dia, sebabnya yalah, dalam masa tak bercakap, suara pun dah tak pun ada. Okay, jadi kita akan review kotak dia dulu. Okay, jom kita sama-sama review kotak dia macam mana, nice ke tak nice. Untuk bahagian kotak dia, di bahagian hadapan ni, kalau korang tengok bahagian hadapan ni, dia menggunakan model ataupun dia pakai model Ultraman Zero. Okay, saya lupa dia punya form ni apa, form merah ni. Kalau korang ada fans Ultraman Zero, korang komen dekat bawah form ni apa nama dia. Dan dekat sini, dekat bahagian atas ni adalah tulis Keyplay kan, macam biasa, logo Keyplay dia. Dan saya pelik ada Zero, guys. Okay, mungkin sebab Ultraman Zero punya, dia adalah karakter utama untuk line up kali ni. Dan dekat sini saya pun tak faham sebab dia bahasa Cina. Cumanya dia ada tulis kat sini apa ni, Infinite. Dan satu ni mungkinlah volume 1. Mana tahu Keyplay akan keluarkan lagi versi yang lain. Okey, di bahagian tepi ni tak ada apa. Cumanya kalau korang tengok, dia punya figure kali ni lebih berbeza, guys. Lebih berbeza berbanding dengan Keyplay ataupun figure-figure yang saya review sebelum ni. Yang mana kalau korang tengok dia punya model kit ataupun dia punya badan figure tu memang lain, guys. Lain daripada yang sebelum-sebelum ni. Dan pada saya, artikulasi untuk figure kali ni jauh lebih mantap dan jauh lebih bagus lah. Okay, nanti kita akan review lah apa je yang baru dekat figure kali ni. Tapi kalau korang tengok, versi ni pun dah lain dah. Kat bahagian bawah ni ada tulis Suburaya Production, yang mana ini memang official lah daripada Suburaya. Lepas tu ada SCLA dan juga ada stiker license daripada Suburaya, guys. Kalau korang beli figure apa-apalah Suburaya ke Bandai ke, kalau tak ada stiker Suburaya ni, maknanya korang beli tu mungkin yang tak official lah. Okay, jadi stiker ni sangat penting untuk menandakan bahawa barang yang korang beli itu adalah original. Bahagian belakang ni kita ada line up untuk volume kali ni.
Okey, untuk Keyplay versi baru ni, iaitu kita ada Ultraman Leo, kita ada Ultraman Zero form yang merah tadi, saya lupa apa nama dia, Ultraman Z original, dan kita ada Ultraman Tiger, kita ada Ultraman Ginga guys. Ginga kalau korang tengok sini, Ginga ni pun saya macam nak juga, tapi nantilah saya beli. Dan ada Ultraman Reboot guys. Ini dah Ultraman yang saya beli, dan Ultraman orang Malaysia lah, yang mana nanti kita akan review, kita tengok bagus ke tak bagus. Kemudian kita ada apa ni? Ni Absolute Tartarus. Ini saya lupa nama dia, tapi dia satu geng kan. Korang komen lah nama dia apa. Dan kita ada Ultraman X guys. Ultraman X, dan juga kita ada Ultraman Zero. Yang ni shiny form ke Ultimate? Kalau korang tahu, korang komen lah. Sebabnya saya memang jarang lah beli figure-figure, beli figure. Saya memang jarang lah tengok Ultraman Zero ni, dan juga saya jarang tengok yang baru-baru kan. Saya lupa lah nama kalau yang new gen ni. Okay, saya lupa form-form dia. Dekat sini Ultraman Zero ni merupakan secret dia lah. Okay, ni secret dia. Dan ini pun tak silap saya, okay, dia bukan secret. Okay, Ultraman Zero ni saja secret guys. Ke dia secret sekali? Tak apalah. Yang penting dua ni memang kalau korang dapat dua ni memang nice lah guys. Okay, jadi itulah untuk line up Ultraman kali ni. Tak ada apa sangat lah kan. Okay, dekat bahagian tepi ni hanya ada figure ataupun post, figure post yang dah dipostkan oleh Keyplay lah. Dan kalau korang tengok sini, kita dapat juga, mungkin lah ini untuk secret kot, saya tak pasti yang reboot ni dapat ke tak, tapi dia ada stain base. Stain base ni bukan kaleng-kaleng, memang smart gila guys. Tengok tu, wah, ada dia punya tu lah, efek lagi. Okay, efek biru-biru tu, dia punya elektrik dan sebagainya, memang nice lah guys. Mungkin lah ni untuk secret je kan. Okay, jadi bahagian atas ni tak ada apa, cuma ada tulis Ultraman, Keyplay. Dan juga bahagian bawah ni tak ada apa, cuma ada bahasa Cina yang kita pun tak faham, dan saya pun tak faham. Okay, kalau korang tengok box dia sebenarnya lagi kecil daripada box yang sebelum-sebelum ni. Okay, kalau kita bandingkan dengan box Ultraman ataupun Keyplay, keluaran Keyplay lain, nampak? Kecil je. Okay, memang jauh beza lah. Box kali ni pada saya memang nice lah. Okay, dia punya efek glossy dan sebagainya itu memang sangat-sangat cantik. Okay, jadi jom kita unboxing dan kita tengok figure Ultraman Reboot dia nice ke tak nice. Let's go. Ni versi box kali ni saya memang kurang suka sikit lah guys. Bukan versi kali ni je, pada saya harapnya Keyplay lepas ni boleh improve lah. Sebabnya saya tak suka lah nak rosakkan kotak figure saya ni. Okay, madangkan dah dibuat kotak macam ni, terpaksa lah kita menjahanamkan dia. Walaupun itulah, nak menangis jugalah tengok kan. Tapi tak apalah, yang penting kita dapat keluarkan figure kita. Okay, nampak dia pakai gum guys, tak habis betul lah. Nak simpan balik pun susah ni. Okay, jadi jom kita tengok apa je yang kita dapat. Dan yang pertama, dekat sini kita dapat dia punya ni lah, model kit dia. Okay, yang dah dipecah-pecahkan macam ni, dia letak dalam satu plastik je. Okay, jadi ini adalah item yang pertama kita dapat. Yang kedua, korang dapat gula-gula guys. Tak ada gurau-gurau je. Gurau je. Ni bukan gula-gula guys. Ni korang jangan makan pula. Ini saya rasa ini macam alat ataupun bahan yang digunakan untuk bagi figure ni tahan lama lah kot. Okay, tapi korang jangan makan pula. Ini memang macam kalau korang beli kasut kan, dia ada bagi bahan kimia, bukan bahan kimia, benda yang boleh membuatkan barang-barang kita tu lebih awet lah, ataupun lebih tahan lama. Okay, oh nice. Oh, stain base dia kali ni agak lain guys. Dia versi tak tahu lah macam mana, tapi nanti kita boleh cantum kot. Okay, tak apa, yang penting kita dapat stain base. Kita dapat card juga guys. Card Ultraman Reboot guys. Memang nice guys. Kemudian kita dapat juga manual book. Okay, macam biasalah, manual book dia ni biasa je guys, tak ada apa yang menarik lah. Okay, jadi jom kita pasang Ultraman Reboot kita, dan kita tengok detail dia sama-sama, dan kita tengok artikulasi dia macam mana, bagus ke tak bagus untuk versi Keyplay yang terbaru ni. Let's go. Okay, ini untuk kepala Ultraman Reboot kita. Memang detail guys, cantik. Okay, pada saya sangat berkualiti lah. Dia punya plastik yang digunakan tu, okay, kalau korang nak tahu plastik yang digunakan tu pada saya lagi bagus daripada versi yang sebelum ni lah. Tengok tu, mata dia cantik guys. Mata dia kali ni dia tak cat. Dia pakai jenis yang macam SH Figure Art yang mana, yang crystal clear, yang mana transparent. Tapi yang ni tak adalah transparent, tapi pada maksud saya, korang tengok dia lebih cantik lah bila dia tak cat. Kalau korang pakai cat, dia nampak macam comot, ada yang tak cat yang tak kena kan. Tapi pada saya kali ni bagus. Dia pakai plastik yang memang keseluruhan warna dia tu ada silver macam ni lah, ataupun warna putih yang cerah macam ni. Memang sangat cantik guys. Korang tengok, dia punya warna silver dekat bahagian kepala ni pun metallic guys. Dia berkilat guys bila kena cahaya.
Mantap Keyplay. Okay, jom kita sambung lagi. Yang pertama kita dapat ini dia, efek spreaded road. Kalau tak silap saya nama dia. Okay, kalau korang tahu nama dia yang betul, korang boleh komen dekat bawah. Tapi tak silap saya ini adalah spreaded road dia ni style macam tombak lah. Okay, ini adalah tombak Ultraman Reboot. Cumanya dia tombak dia bukan versi yang kayu lah, yang traditional kan, sebab ni Ultraman. Jadi ini adalah efek dia. Okay, dia macam style Ultraman Blazer punya tombak tu lah kan, ataupun dia punya efek, style efek dia tu sama macam Ultraman Blazer punya. Cuma dekat sini dia pakai transparent plastik yang warna biru guys. Okay, memang sangat cantik untuk detail dia punya spreader road ni. Pada saya sangat-sangat kena lah, dan sangat-sangat cantik finishing dia tu. Cuma dekat sini saya tak pasti ada macam 2 bintik macam ni. Okay, cuma ni pada saya memang sangat cantik untuk dia punya detail spreader road ni. Okay, memang mantap guys. Satu extra part tangan lah. Okay, sepasang part tangan extra, iaitu tangan untuk menggenggam spreader road tadi, dan juga dia separuh ni lah, separuh terbuka lah macam ni. Okay, jadi memang detail untuk tangan dia tu cantik. Warna silver dia pun sangat nice. Dan yang paling menarik guys, ini dia, korang dapat stain base dia. Stain base dia sangat cantik, dan korang dapat efek api dia guys. Korang tengok efek dan juga stain base dia kali ni memang sangat cantik guys. Untuk stain base dia bukan stain base biasa sebabnya korang boleh gerak dan pusing-pusingkan dia macam ni. Memang mantap guys. Pada saya kali ni Keyplay memang improve kau-kau lah. Walaupun kita tak dapat stand ataupun batang stand itu, tapi pada saya apa yang dia dah bagi ni memang sangat-sangat mencukupi dan berbaloi lah. Dengan harga figure yang murah macam ni, korang dapat efek macam ni lagi, stain base lagi, apa lagi korang nak, memang mantap dah ni. Ok, dan yang terakhir kita dapat ini dia guys, kita dapat shield ataupun kita dapat apa ni, blocker. Blocker Ultraman Reboot punya ni, Reboot blocker tak silap saya nama dia. Ok, Reboot blocker ni korang boleh cabut. Ok, ini dia. Untuk detail dia sangat cantik guys. Ok, Reboot blocker ni korang boleh, kalau korang tengok series dia ataupun tengok dalam movie yang multiverse tu kan, dia boleh betulkan menjadi shield ataupun macam pertahanan tu kan, macam Captain mereka punya shield tu. Jadi memang sangat cantik dan sangat detail lah guys. Ok, korang boleh lekatkan dekat bahagian tangan dia, ikutlah kalau korang nak pasang ataupun tak. Tapi Ultraman Reboot dia punya ciri khas dia kena pasang lah benda ni kan. Ok, jadi memang sangat-sangat detail lah untuk detail dia. Sculpting dia tu sangat cantik, warna biru dia cantik, dan tak ada sembarang cat yang messy ataupun comot lah. Jadi inilah figure yang kita tunggu-tunggukan guys, figure Ultraman Reboot keluaran Keyplay versi yang terbaru. Guys, korang tengok dia punya, saya tahu lah kalau korang tengok dekat gambar ataupun dalam video mungkin kurang sikit kot dia punya cahaya tu. Cuma kalau korang pegang sendiri, korang boleh tahulah dia punya finishing ataupun dia punya painting job yang digunakan pada figure kali ni memang sangat mantap guys. Warna metallic silver dia sangat cantik, warna merah dia sangat-sangat vibrant, dan juga ok, merah dia tak vibrant sangat, cumanya merah dia ni cantik guys. Pada saya kenalah dengan warna silver dia pun. Silver dia tak adalah vibrant mana, cuma dia ada metallic macam tu. Memang sangat nice guys. Ok, korang tengok secara lebih dekat. Untuk bahagian muka dia pun memang sangat cantik guys. Muka pada saya memang dah improve sangat lah. Ok, untuk bahagian badan pun tak ada sebarang cat yang comot ataupun yang messy. Kalau timer dia pun cantik je, dicat warna biru tu, nice. Dan di bahagian bawah badan dia pun sampai ke kaki semua cantik guys. Cuma macam biasalah, di bahagian belakang dia ni dia ada detail, cumanya dia tak cat lah. Tapi tak ada apa masalah. Cuma bahagian kaki dia cat kali ni guys. Kalau korang bandingkan dengan figure-figure Keyplay yang sebelum ni, sampai kaki pun dia tak cat kan. Kali ni dia cat guys. Memang sangat bagus lah kali ni Keyplay. Bahagian tepi dia macam ni, nice. Bahagian belakang untuk kepala macam tu sajalah, tak ada apa sangat kan. Kalau korang tengok badan dia ni, proporsi badan dia ni sebenarnya sangat kecil guys. Dia lebih kurang macam Blockkiss punya versi lah. Okay, tapi pada saya kalau nak dibandingkan dengan Blockkiss, saya lagi suka ni lah. Saya lagi suka badan yang macam ni berbanding yang style chibi-chibi macam Blockkiss tu kan. Korang tengok, memang cantik guys. Saya tak nak kata apalah. First figure Ultraman Reboot saya dah sebagus macam ni guys.
Hai, kalau korang tak mampu nak beli SH Figure Art ke, kalau korang dah bosan beli brokis ke, korang beli je lah ni. Okay, korang beli je beli. Saya akan sediakan link pembelian di pin komen saya beli di apps Cina. Kalau korang cari dekat kedai Melayu kat Malaysia ni, ataupun kedai dekat dalam Malaysia ni, mungkin susah lah nak jumpa. Untuk sebab figure ni keluaran baru guys. Figure ni memang versi yang terbaru. Jadi korang, kalau korang nak beli, dan kalau korang nak pilih atau mana yang korang nak, korang tekan je lah dekat link yang saya sediakan tu. Saya pakai apps Taobao, okay, apps Cina. Korang jangan risau, apps dia tu tak ada sebarang masalah lah setakat ni saya guna. Okay, dia dah ada versi yang global, versi yang dekat Malaysia dah release, dan dia ada shipping lah untuk Malaysia. Cuma dia akan jadi mahal sebabnya shipping tu je lah. Figure ni murah je, cumanya shipping tu mahal sikit. Okay, daripada saya berbaloi lah untuk korang beli dengan harga yang macam ni, memang mantap guys. Jom kita tengok artikulasi dia. Adakah artikulasi dia ada improve atau tak? Kalau korang tengok dekat bahagian badan ni pun, pada saya memang ada improve sangat lah berbanding yang Keyplay yang sebelum ni. Okay, untuk bahagian artikulasi kita mulakan macam biasalah dekat bahagian kepala. Kalau kepala dia ni, kalau untuk mendongak maksimum dia sampai macam ni je lah. Okay, tak berapa jauh sangat lah. Okay, kalau untuk menunduk just nice je lah, biasa je guys. Okay, kalau untuk pusing ke kiri dan ke kanan 360 darjah tak ada masalah. Boleh goyang-goyang kepala, tak ada masalah. Okay, untuk bahagian kepala dia ni okey je lah, basic je. Okay, untuk bahagian tangan dia boleh mendepa sejauh ni, nice. Shoulder pad dia ni, korang tak silap saya, korang boleh cabut kalau korang serabut lah. Tapi pada saya tak cabut lah. Okay, cuma dia tertahan lah. Dia sebenarnya boleh naik lagi ni, tapi dia tertahan dekat shoulder pad dia. Dan untuk bahagian bicep dia, ada ni guys, ada artikulasi, nampak? Korang boleh pusingkan tangan dia ni 360 darjah di bahagian bicep. Kalau untuk figure-figure sebelum ni tak boleh, kali ni boleh. Dan untuk artikulasi di bahagian siku dia sampai sini guys, lain macam. Tengok tu. Memang bagus betul kali ni guys. Sampai ke, ini bukan 90 darjah lah ni, ini dah tak tahulah berapa darjah lah ni. Memang jauh sangat dah begini. Memang mantap guys artikulasi dia. Dan ini ada improve lah dibanding sebelum ni. Di bahagian dada ni, okay, ada artikulasi. Apa tu? Okay, korang boleh gerakkan. Korang boleh gerakkan bahagian dada ni. 360 bos, 360 boy. Boleh 360 guys. Okay, dan untuk bahagian pinggang ni mantap guys. Kali ni memang artikulasi dia jauh lagi bagus lah daripada yang versi sebelum ni. Nampak? Korang boleh menunduk sejauh ni guys. Mantap. Okay, bagus kali ni. Korang boleh ke kiri kanan, tak ada masalah. Ke kiri kanan, korang kau tak tahu lah guys. Pada saya ni memang dah sangat improve lah. Okay, dan di bahagian tangan ni lupa nak review. Okay, bahagian tangan dia boleh gerakkan lah. Ada ball joint, dia pakai ball joint, artikulasi ada. Di bahagian kaki korang boleh menendang sejauh ni. Di bahagian paha ni korang tengok ada garisan kan. Ini artikulasi guys. Baik kau. Apa kaki apa macam ni. Tapi pada saya dah improve guys. Ada artikulasi di bahagian paha guys. Susah figure yang ada artikulasi di bahagian paha ni. Jadi mantap Keyplay buat. Dan untuk membengkok lutut sejauh ni guys, bapaknya jauh. Okay, memang sangat-sangat mantap guys. Okay, pada saya kali ni memang figure Keyplay ni memang improve lah. Okay, bahagian kaki macam biasalah, dia pakai ball joint. Jadi korang boleh 360, korang boleh ke atas sikit je dan ke bawah sikit je. Okay, untuk keseluruhan setakat ni, untuk detail artikulasi, figure ni saya boleh bagi guys 9/10 lah. Saya tak tahu nak kata apa lah. Mungkin saya bias sikit sebab ni Ultraman Reboot kan. Tapi pada saya, ini bukan bias kan, ini memang gempak lah guys. Saya tak tipu lah. Okay, memang sangat berbaloi lah kalau korang nak beli. Tak. Korang beli je. Okay, 9/10 artikulasi, detail, memang mantap guys. Jadi dengan artikulasi yang mantap macam ni, korang boleh buat macam-macam gaya guys. Okay, jadi jom kita try postkan dia. Untuk kosen, buat post kosen tak ada masalah guys. Memang mantap. Ini perbandingan saiz di antara Keyplay dan juga Brokis. Okay, dia punya saiz lebih kurang sama je, cumanya Keyplay lebih tinggi berbanding Brokis. Ini perbandingan di antara Keyplay dan juga Sofubi Ultraman Dyna. Okay, Sofubi lebih tinggi berbanding Keyplay punya figure.
Dan ini perbandingan di antara Keyplay Ultraman versi yang lama dan juga Keyplay versi yang baru ni. Okey, memang jauh beza lah. Keyplay versi yang lama ni lebih besar dan Keyplay versi yang baru ini lebih kecil. Dan yang terakhir, ini perbandingan di antara Figurize Standard, Kamen Rider Drive dan juga Keyplay Ultraman Reboot. Figurize Standard memang lagi tinggi lah berbanding daripada Keyplay punya. Okay, Figurize Standard ni lebih kurang je macam SH Figure, jadi saya malas nak keluarkan SH Figure Advent Figure. Dan kalau untuk ZD Toys memang lagi tinggi lah daripada figure Keyplay ni. Okay, daripada saya ini sangat berbaloi dan pada saya dah cukup besar lah untuk korang main dan sangat seronok lah untuk korang pegang, korang main dan juga untuk korang postkan dengan macam-macam gaya. Mantap. Jadi sampai sini sahaja review dan video kita kali ni. Kalau korang nak beli figure ni, korang boleh tekan link pin di komen. Okay? Untuk harga yang saya beli, saya dapat sekitar harga RM40 ataupun RM41 macam tu lah. Okay? Termasuk dengan shipping dah tu daripada China. Okay? Kalau korang beli ataupun korang first time guna apps Taobao tu, mungkin korang akan dapat lebih murah lah. Jadi kalau korang nak cuba beli, korang boleh tengok dekat pin komen yang saya sediakan, ada link dekat situ. Korang tekan je dan korang akan terus pergi ke kedai yang saya beli tu. Okay? Jadi untuk keseluruhan detail dan juga artikulasi dan juga efek dan juga apa semua benda lah yang dah Keyplay bagi untuk versi kali ni, saya tanpa ragu-ragu saya boleh kasih figure ni. Memang saya sangat suka. Saya bagi 10/10 guys. Okay? Pada saya ini sangat berbaloi dengan harga yang sangat murah. Korang dapat semua ni, korang beli je lah. Okay? Jumpa lagi video yang akan datang. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. どけっての。うわっ